Kita dapat lihat hari ini dunia bergerak dengan sangat pantas. Tapi, sedarkah kita selama ini terdapat satu partikel yang menjadi tunjang kepada pembangunan ini? Ianya sangat kecil, namun impaknya sangat besar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan nanoteknologi. Apakah ia dan kenapa ianya penting? Nanoteknologi. Nano ini berasal daripada perkataan Yunani atau Greek yang bermaksud kerdil. Manakala dari segi istilah saintifik membawa maksud 1/bilion meter jauh lebih kecil daripada sehelai rambut manusia. Nanoteknologi ini satu kejuruteraan yang bermain dengan molekul dan atom yang sangat kecil untuk menghasilkan bahan yang lebih kuat, lebih ringan, lebih tahan dan lebih pintar. Alamak, apa itu atom dan apa pula itu molekul? Jangan risau, kita akan terangkan satu persatu. Mari bermula dengan fikirkan satu objek random. Boleh jadi baju, boleh jadi gelas. Setiap daripada objek ini jikalau dilihat menggunakan kanta khas, kita akan dapati terdapat partikel yang dinamakan atom yang tersusun dan membentuk sifat sesuatu objek itu. Berbalik kepada objek yang kita fikirkan tadi. Sekarang, apa kelebihan objek ini yang membuatkan kita minat? Baju ini membuatkan kita rasa hebat. Gelas ini boleh tampung air. Kemudian, sekarang, cuba bayangkan apa pula masalah yang ada pada kedua objek ini. Sebagai contoh, baju ini mudah berbau dan gelas ini mudah retak dan tidak selamat. Di sini, ideanya para saintis berfikir, bagaimana jikalau struktur atom sesuatu objek itu disusun dengan tepat atau digabung dengan atom yang lain secara dasar mampu untuk menghasilkan kesan atau materi yang jauh lebih bagus. Baju yang mudah berbau dan koyak akan lebih tahan dan antibakteria. Namun masalahnya, atom tersangatlah kecil, beribu-ribu bilion kecil untuk dilihat. Walau bagaimanapun, para saintis menemukan cara teknologi dalam bidang kejuruteraan material yang membolehkan perkara ini menjadi kenyataan. Dan inilah yang dipanggil sebagai nanoteknologi. Bertemakan nanoteknologi pemangkin pembangunan mampan. Bidang ini kini menjadi tunjang kepada inovasi global. Seiring dengan matlamat pembangunan mampan serta dasar sains, teknologi dan inovasi negara 2021-2030. Di Malaysia, kebanyakan sektor yang menggunakan nanoteknologi ini adalah daripada sektor kosmetik. Dalam sektor tenaga dan alam sekitar, teknologi nano diciptakan di dalam panel solar untuk meningkatkan kecekapan penyerapan cahaya matahari. Manakala, di Universiti Kebangsaan Malaysia, pula telah berhasil membangunkan penapis air dengan mengaplikasikan teknologi nano ini untuk komuniti pendalaman. Menariknya pula di dalam sektor kesihatan dan perubatan, pembalut luka berasaskan nano perak yang digunakan untuk mempercepatkan proses penyembuhan dan pencegahan jangkitan. Dalam rawatan kemioterapi, semasa membunuh sel-sel yang rosak, ianya juga boleh membunuh sel-sel yang bagus. Dengan adanya teknologi nano dalam perubatan, ianya dapat membawa bahan kimia secara nano untuk membunuh sel-sel rosak di spesifik tempat tanpa merosakkan sel-sel yang baik. Nice. Dalam sektor makanan dan pertanian, lapisan nano pada pembungkusan makanan dapat menjaga kesegaran buah. Sementara itu, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI membangun baja nano untuk meningkatkan hasil padi dengan penggunaan yang lebih efisien. Dalam sektor elektronik pula, dengan adanya teknologi nano yang diaplikasikan, ciri-ciri yang terdapat pada TV, kamera dan komputer dapat dimasukkan semua di dalam satu telefon pintar. Telefon pintar itu sendiri padat dengan teknologi nano untuk pelbagai kemudahan. Dalam sektor bahan binaan, cat yang digabungkan dengan teknologi nano mempunyai sifat yang lebih bagus dan lebih tahan. Inilah bukti bahawa sesuatu yang kecil mampu melahirkan impak yang besar. Nanoteknologi ini pemangkin, bukan sahaja untuk pembangunan moden tetapi juga pembangunan mampan. Ianya adalah kunci kepada masa depan yang lebih hijau dan lebih sihat.